Dalam pada kita tengah makan ketupat, tengah rasa rendang, makan lemang, tiba-tiba 2 April 2025, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengumumkan bahawa pelaksanaan tarif import akan dikuatkuasakan, di mana untuk tarif import asas kita 10% sahaja yang akan dikuatkuasakan pada 5 April 2025. Namun, terdapat senarai tarif tambahan pula, di mana sebilangan banyak negara yang akan dikenakan tarif tambahan lebih 10% tarif import, termasuklah dekat Malaysia. Jadi apa jadi kat kita ni? Habislah kita ni. Why are you running? Why are you running? Untuk video kali ni, itu yang kita akan rungkaikan. Macam saya sebutkan tadi, 2 April tiba-tiba Presiden Trump telah memaklumkan ini 10% asas tarif import dan lebih 10% pula akan dikenakan untuk beberapa negara, termasuklah dekat Malaysia. Secara tak langsung telah mengejutkan semua pemimpin negara. Sebab apa benda ni sangat tak seimbang, sangat tak adil, dan dia akan mengganggu gugat aliran sistem perdagangan semasa. Dan ia juga dikira sebagai satu pemulihan ekonomi. Bukan kata Malaysia je, rakan seteru mereka seperti Singapura, di mana baru-baru ini pemimpin Singapura iaitu Lawrence telah menyuarakan di mana ketidakpuasan hati akan tindakan Trump yang mengenakan Singapura sekitar 10% tarif import. Singapura dikenakan tarif import asas ya, tapi Singapura berpendapat selaku rakan dagang yang baik dari segi import dan ekspor, sepatutnya mereka tidak dikenakan sebarang tarif import pun. Tapi kalau kita tengok sebenarnya senarai tarif import Trump ni, dekat tempat yang tak ada manusia pun kena 10% tarif import tu. Ambil contoh di wilayah luar Australia, iaitu Pulau Heard dan Kepulauan Madonna yang hanya ada penguin je. Tu pun kena bayar 10%. Bayangkan. Jadi apalah sangat kan untuk Singapura. Tapi ia tidaklah membolehkan kita kata Singapura tak ada hak. Tak, Singapura ada hak. Tapi itu 10% saja. Macam mana dengan kita? 24%. Tapi Trump disebalik dengan pendapat yang orang utarakan ni, dia menyatakan ada sebab kenapa dia buat ini. Ini adalah antara objektifnya. Pertama, sebab AS nak kurangkan defisit perdagangan AS. AS ni sebenarnya dah lama alami defisit perdagangan yang besar, terutamanya dengan negara seperti China, Jepun dan Jerman. So, Trump ni percayalah dengan tarif ni dia akan kurangkan import dan akan menggalakkan penggunaan produk buatan tempatan, sekaligus akan menyeimbangkan perdagangan Amerika Syarikat. Seterusnya, AS juga cuba nak lindungi industri tempatan, di mana dengan adanya tarif ni dia dapat melindungi industri domestik seperti keluli, aluminium, otomotif dan teknologi daripada persaingan luar negara yang dianggap tak adil. Contohnya lagi, seperti China yang dikatakan mensubsidi pengeluar tempatan dan memonopoli pasaran global dengan produk harga murah. Ketiga, AS juga cuba nak lindungi amalan perdagangan daripada ketidakadilan semasa. Trump telah menuduh beberapa negara melakukan tindakan yang tidak tepat, iaitu antaranya kecurian harta intelek, pemindahan teknologi, subsidi besar-besaran kepada industri ekspor. Keempat, dengan adanya pengenaan tarif, Trump berpendapat perkara ini akan membantu meningkatkan pengeluaran di pasaran Amerika Syarikat, di mana apabila import jadi lebih mahal, ia secara tak langsung akan galakkan pelaburan domestik, mencipta pekerjaan dalam sektor pembuatan dan mengurangkan kebergantungan kepada rantaian bekalan global. Lebih menarik, kelima, Trump beranggapan dengan adanya pengenaan tarif ni secara tak langsung akan membawa kepada strategi rundingan. Tarif digunakan sebagai senjata rundingan untuk Trump dapatkan perjanjian perdagangan baru bersama dengan pasaran lain. Itulah antara seberingkasnya apa matlamat Trump untuk mengenakan tarif ni ke atas pasaran yang lain. Tapi berbalik kepada pasaran Malaysia, reaksi Malaysia ke atas pengenaan tarif import ni sudah pastilah kita sangat tidak bersetuju. Aku marah sangat tau!
di bawah pimpinan Anwar Ibrahim, beliau bersama dengan kerjasama dengan Kementerian Perdagangan Pelaburan kita iaitu MITI telah pun meneliti adakah betul kita mengenakan tarif ke atas import AS kita 47%. Ternyata pengiraan yang diteliti oleh MITI tidak tepat pun pengiraan Trump ni. Cara kau betul ke? Tak betul. Tapi cara kau salah. So perkara ni lah menyebabkan Malaysia ingin laksana rundingan supaya peratusan tarif import tersebut dapat dikurangkan ataupun kalau boleh secaranya kepada asas sahaja 10%. Dan selain daripada inisiatif tersebut, Malaysia juga akan buat keputusan tindakan lanjut berasaskan tarif itu berdasarkan 2 sidang ini. Perkara inilah yang akan diteliti oleh Malaysia dan barulah kita akan fikir apakah tindakan lanjut yang boleh dicapai untuk kita bawa rundingan bersama Amerika Syarikat tidak lama lagi. Tetapi dalam pada kita bersedia kita nak semak lah, nak tengok apa yang boleh kita laksanakan untuk tindakan selanjutnya. Tiba-tiba pula China dengan AS ni duk bergaduh lagi, di mana disebabkan Amerika Syarikat kenakan tarif import ke atas China 34%, China balas balik dengan peratusan yang sama iaitu 34%. Tetapi Amerika Syarikat ni marah lagi. Dikenakan pula 104%. China pun geram dengan pendekatan agresif Amerika Syarikat ni. Maka dia pun umum bermula 10 April segala benda daripada AS tu akan dikenakan tarif 84%. Tetapi Amerika Syarikat tak gentar guys. Dia umumkan, okey baik, dah tak ada rundingan, kita kenakan 125% ke atas China. Kita ni yang pemain ekonomi lain ni nak tengok pun pening kepala. Pening kepala aku, Camik. Tak kala Trump mengumumkan China dikenakan 125% tarif import, Trump pula tiba-tiba umum dengan rasa rendah diri untuk memastikan pasaran dunia kembali stabil, kesejahteraan semua pihak. Maka Trump kata dia tangguhkan pengenaan tarif tambahan ke atas sebilangan negara tu selama 90 hari. Maknanya apa? Kita semua akan dikenakan tarif 10% sahaja, yang asas sahaja dalam masa 90 hari. Kata Trump, dengan tempoh tersebut, setiap negara tersebut boleh berunding dengan dia. Kalau rundingan tu berjaya, maka lebih rendahlah daripada apa yang diumumkan. Tapi kalau rundingan tu tak berjaya, maka teruskanlah dengan apa peratusan tarif import yang telah pun dikuatkuasakan. Jadi melihat pada itu, sekarang ni Malaysia menerima baiklah atas pengumuman tersebut. Tapi kita tidak tahulah di masa hadapan, sebab mungkin kadang-kadang cikucak juga kan pasaran dunia ni. Jadi secara tak langsung kita kena bersedia. Dan selain daripada Malaysia, kalau ikutkan negara serantau ni, kita antara yang tak rendah sangat lah. Sebab ada yang lebih tinggi. Contohnya Kemboja 49, Laos 48, Thailand 36. Benda ni mungkin nampak kita lebih selamat ke? Sebenarnya kalau ikutkan pengamatan ringgit sendiri, perkara ni secara tak langsung akan memberi kesan bersama. Sebab apa? Bukan kita je, negara serantau lain pun turut terkesan. Jadi secara tak langsung nanti dinamik perdagangan antara negara lain pun turut mungkin akan berlaku tarif daripada negara-negara lain juga. Jadi kalau kita nak elak benda tu. So, kita tak tahu lagi apa pula langkah selanjutnya akan diambil oleh Amerika Syarikat, daripada ASEAN sendiri, kita tak tahu. Jadi untuk perkara itu sama-sama kita nantikan dan mungkin kita akan ada kesinambungan video ni. Jadi itu sahaja daripada saya, Liana Samsudin, untuk episod kali ni. Selain YouTube, anda pun juga boleh follow media sosial lain, dan sekiranya terdapat pandangan, komen tentang isu ni, boleh sertakan di bawah. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye!